4,000 punya kelisa tak nak beli sebuah yang 15,000 punya. You dapat kelisa yang 4,000. Ya, betul, memang murah. Tapi you kena fikir kereta punya condition apa macam. Lagi, you perlu sedia 1,000 hingga 2,000 untuk buat inspection, puspakcom, lagi tukar nama. Semua ni you perlu buat sendiri. Kena pergi sini, sana untuk settle semua ni. Lagi, insurance perlu beli juga. So, kita juga ada kawan yang beli kelisa dengan 6,000. Tapi dia share dengan kita kereta itu condition, sini mau repair, situ mau tukar parts, lagi itu masalah, ini masalah. Semua ini dia siap bagi kereta boleh pakai juga dekat 15,000. Lagi, you punya kereta perlu letak dekat bengkel dengan masa yang panjang. You nak satu kereta yang condition baik dengan harga tinggi atau satu kereta yang dengan harga murah dan condition yang teruk. You perlu ambil masa untuk servis dia, buat maintenance dia, buat repair dia. Dan of course, you beli kereta yang terpakai, juga tengok tempat. Kalau biasa, beli dekat Selangor atau KL, paling mahal. Kalau dekat Sabah, Sarawak, Kelantan, Kedah, ini memang murah sikit lah. Tapi, you perlu fikir, kalau you dekat KL, you nak pergi tengok kereta ni, itu ambil masa lah. Dan sampai situ, kereta itu condition tak baik. Rugilah. Ya, beli dengan dealer harga memang mahal sikit, tapi dia akan buat touch up untuk you. JPJ, puspakcom, inspection, semua ni dia boleh settle untuk awak. Kalau beli direct dengan owner memang murah sikit, tapi you pergi JPJ, puspakcom dengan you sendiri. Dan touch up, polishing mungkin owner tak buat bagi you. Dan you perlu ambil perhatian, mungkin you kena scam. So, lepas tahu semua ni, kelisa 20 tahun punya kereta dengan 15,000 berbaloi ke tak? Korang kasih komen. Dan you prefer beli direct dengan owner atau dengan dealer? Kasih komen dekat bawah.